Benda ni tak mudah tau. Kalau korang tak ada teknik, memang boleh balik awal, kalah awal lah. Hari ni dekat Serdang ada pertandingan repair handphone. Tak mudah tau. Jom kita tengok. Macam ni bang So apa yang abang akan repair hari ni? Yang mana ni? Saya akan repair CPU iPhone 15 Pro Max. Okey. Jadi gerak kerja dia bang. Okey. Kita akan angkat, Alright. cuci apa yang patut. Baik. Kemudian ada istilah yang dipanggil sebagai reball. Cetak semula kaki dia. Okey. Kita pasang. Doakan saya untuk hidupkan phone. Ya, sama-sama kita tengok abang ni buat tu lagi. Tam. Okey, dah pun benda ni tak mudah tau. Kalau korang tak ada teknik, memang boleh balik awal, kalah awal lah. Kita tahu, semua mesin premium punya. Masa berjalan, kita tengok siapa yang paling latih siap hari ni. Serta aku dengar tak silap ramai juga, hampir 100 lebih orang. Tapi dekat pentas ni ada 5 kanan dan 5 kiri. Ini peserta dekat belah kanan pentas. Korang tengok, ada 5 lagi sini. Korang tengok tu, apa yang dia test. Kalau korang tahu, komen ramai-ramai sikit. Aku nak tengok dengan nak test pada buat aku. Akulah kalau pakai mikroskop tu, dah pening dah. Okey, yang ni kita tengok dia macam tengah shoulder dah silaku. Tengok. Baiklah abang ni, aku rasa tengok umur dia, ini mesti otai. Tu dia, one by one masuk dekat screen tu tau. Ini berlangsung dekat Dewan Mines Serdang. Habislah iPhone 15 Pro Max, kena dera hari ni. Ini masih tengah keluarkan bakat yang tersimpan. Tak mudah sebenarnya, korang nampak macam senang kan aku tunjuk. Tu yang korang nampak dalam mikroskop dia. Sekecil-kecil alam tau dekat motherboard ni. Ini apa yang dia tengah gentle ni? Aku rasa komponen penting kat ni. Tu, Radha ni tengah buat. Bos hari ni bukan orang biasa tau. Siapa yang kenal boleh komen sekarang. Booth Away pun ada. Korang pernah pakai tak jenama Away? Dia juga jenama-jenama power bank dekat sini. Barang-barang repair, siapa yang repair handphone? Tahulah barang-barang ni. Barang-barang nalarka. Asia pun ada tau. Sekarang kita nak tengok mesin-mesin premium. Okey, kepada yang repair handphone, asal korang tahu kot ini mesin-mesin kompres ke apa. Tu contoh harga dia 2,000 mat. Aku tengok pertandingan ni memang tak ada yang menang. Walaupun ada berjaya kejar time attack, tapi iPhone tak hidup. So, apa pendapat korang?